fitrah. Yang keempat puasa Ramadan, saum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Puasa dari segi syarak al-imsak, menahan diri. Dari segi syarak menahan. Tahan apa? Tahan diri. Tahan daripada buat sesuatu. Tak nak buat. Saya tak nak masuk kelas. Imsak lah. Puasa daripada masuk kelas. Saya tak nak main telefon. Puasa dari telefon. Saya tak nak masuk TV. Saya tak nak tengok TV. Puasa dari tengok TV contohnya. Itu puasa. Puasa ni tahan diri. Ada disebut dalam ayat Quran. Waktu tu Sayyidah Maryam lepas dilahirkan anaknya Nabi Isa, Sayyidah Maryam dia nazar puasa. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku nazar pada Tuhan untuk berpuasa. Orang baru lepas beranak takkan nak puasa, tak larat nak puasa. Tapi Sayyidah Maryam dia puasa. Tapi puasa apa dekat situ? Ditafsirkan pada ayat selepasnya, falan ukallimal yawma insiyah. Aku tidak akan bercakap dengan manusia pada hari ini. Jadi puasa itu puasa bercakap, tak nak bercakap. Jadi bila orang tanya soalan pada dia, ini anak siapa ni? Kan orang kecam dia, orang hina dia. Sayyidah Maryam tak bercakap sebagai nazar, tak nak bercakap. Dia nazar puasa daripada kalam, puasa daripada bercakap. Maka dia hanya isyarat saja. Maka anak tu boleh bercakap, Nabi Isa. Inni Abdullah, kata Nabi Isa. Dari segi buat bahasa, menahan diri. Dari segi syarak, menahan diri dari perkara yang membatalkan, dari mufatirah, menahan diri dari perkara yang membatalkan, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari dengan niat yang tertentu. Mula daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari dengan niat yang tertentu. Itu syarak. Ini menahan diri daripada mufatirah, daripada perkara yang membatalkan. Makan, minum, banyak lagi lah. Kan, keluar mani apa semua tu. Daripada terbit fajar ni, daripada subuh sampailah tenggelam matahari. Daripada subuh. Bila kata dari subuh bermakna masuk je subuh tak boleh makan. Ada orang yang kata bukan ada hadis ke kalau minum air, kalau apa ada hadis, kalau tengah minum air lepas tu bila dengar azan teruskan lagi minuman tu. Selagi mana azan tu masih azan, kita boleh minum lagi. Ada hadis tu, memang ada hadis tu. Sah, hadis tu memang ada. Ramai ada puak-puak dia gunakan hadis tu sebagai dalil kata boleh makan minum waktu azan. Sebenarnya kan takrif puasa tu bermula daripada fajar. Azan tu maksudnya fajar. Bila dah fajar tak boleh makan minum. Kan? Sebab dalam Quran ada ayat Quran. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka minum kamu sehinggalah nyata jelas benang putih ke atas benang hitam. Benang putih tu fajar shadiq, cahaya putih. Bila masuk fajar shadiq kena berhenti. Ayat Quran ada. Kalau kita kata antara hadis dan Quran tu dia ada ta'arud, ada pertentangan. Kaedah dia, kalau ada pertentangan di antara hadis dan Quran, kita dahulukan Quran dahulu. Tapi ulama kata hadis dengan Quran tu tidak ada pertentangan. Sebab hadis yang kata boleh makan, boleh minum waktu azan itu hadis tu mahmul. Ulama bawa pada azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Sebab ada hadis yang lain yang Nabi kata kalaulah azan Bilal maka makan minum. Bila azan yang kedua Abdullah bin Maktum barulah berhenti makan minum. Jadi azan yang boleh makan minum tu azan pertama. Azan sebelum subuh. Kerana subuh dia sunat 2 azan. Azan pertama boleh makan minum sebab belum waktu lagi. Azan yang kedua waktu fajar tak boleh makan, kena stop. Kalau ada makanan dalam mulut kena keluarkan. Sebab ta'arif itulah bermula dari fajar sampailah tenggelam matahari. Jadi jangan terkeliru dengan fahaman-fahaman orang yang cuba mendatangkan syubhat, keraguan. Kata kalau azan makan je lagi, minum je lagi, belum habis azan lagi. Tak. Kena ngaji betul lah, tetap ngaji tu. Betul, penting ngaji fardhu ain. Ini basic. Baik. Ramadan pula, Ramadan ada takrif juga Ramadan. Ramadan ni diambil daripada kata ramda. Ramda ni maksudnya panas terik. Panas terik. Kerana orang Arab bila nak letakkan nama-nama bulan, waktu tu bertepatan bulan yang ke-9 ni bulan tengah panas. Maka dia namakan bulan tu dengan Ramadan, bulan panas. Walaupun bulan Hijrah ni dia berubah kan. Dia bergerak masa. Dan yang terakhir, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji di Kaabah bagi orang yang ada kemampuan atau orang yang ada jalan padanya.
menunaikan haji bagi orang yang ada kemampuan yang jalan pada dia. Ada tak ada haji? Al-hajj. Al-hajj lughatan al-qasdu. Dari segi bahasa haji dari segi bahasa qasad, menuju, tuju. Tuju. Dari segi bahasa tuju. Haji dari segi bahasa tuju. Dari segi syarak menuju Kaabah kan. Dan menuju Kaabah al-bait kerana ibadah. Kan, bagi ibadah atau kerana ibadah, untuk melakukan ibadah. Menuju Kaabah untuk melakukan ibadah atau kerana ibadah. Bil nusuk. Dan dikatakan wajib haji ni bagi orang yang ada kemampuan, man istata'a ilaihi sabila. Orang yang ada kemampuan baru wajib haji. Kan kemampuan tu ada punya perbahasan ni, ada kemampuan pada diri, ada kemampuan pada harta. Kalau orang tidak ada kemampuan maka tidak wajib haji. Wajib ke atas orang yang ada kemampuan sahaja. Jelas kan? Kemampuan. Cuma ada juga dikaitkan bila kita sebut tentang haji, haji ni diwajib ke atas orang Islam seumur hidup sekali. Yang kedua kita jadi sunat. Demikian juga orang yang ada kemampuan untuk umrah pun wajib ke atasnya umrah seumur hidup sekali. Umrah apa pula umrah? Umrah dari segi bahasa az-ziarah. Walaupun tak ada sebut dalam matan tapi kita tambahlah. Dia umrah dari segi bahasa ziarah. Dari segi bahasa ziarah. Adapun dari segi syarak sama juga macam tadi, ziarah Kaabah. Tadi menuju Kaabah, ni ziarah Kaabah kerana ibadah. Ziarah Kaabah ni al-bait kerana ibadah. Pun wajib seumur hidup sekali. Kadang-kadang kita tak mampu haji tapi kita mampu umrah. Wajib umrah sebenarnya. Kan haji mungkin mahal sikit kan, 18,000, 20,000. Tapi umrah mungkin kalau kita mampu dalam 5,000, 6,000, 7,000 maka wajib umrah. Dan umrah pun ada orang buat umrah di IY pun semua. Sebenarnya kalau kita ada kemampuan, kita boleh pergi, kita pergi. Umrah walaupun sekali. Yang lepas-lepas tu dari sunat. Yang pertama tu jadi wajib. Habis itulah sedikit kan pembahasan kita ringkas tentang rukun Islam pada pagi ini. Okey. Jadi insya-Allah datang kita sambung lagi tentang rukun iman yang kita masuk pada pasal-pasal yang seterusnya. Okey, ada soalan ke? Kalau saya pun kena berhenti dulu ada kelas. Okey, terima kasih kerana hadir. Kita berhenti dulu. Saya berundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.